Bayangkan dunia sebelum tahun 1550 Masihi, dunia yang sunyi daripada persoalan besar, dunia yang hanya sibuk dengan keperluan harian tanpa sebarang keinginan untuk memahami hakikat alam semesta. Pada zaman dahulu, sebelum tibanya tahun 1550 Masihi, manusia hidup dalam kepercayaan yang tidak dipersoalkan. Mereka tidak pernah terfikir untuk bertanya bagaimana bumi ini terbentuk, mengapa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, atau apakah rahsia di sebalik angin yang bertiup dan air yang mengalir. Menurut kajian barat, masyarakat ketika itu lebih cenderung untuk menerima segala kejadian sebagai takdir atau ketentuan mutlak. Mereka berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing tanpa ruang untuk keraguan atau pertimbangan terhadap bukti yang bertentangan. Apabila muncul individu yang berani mempersoalkan kepercayaan arus perdana, mereka dianggap sesat, malah tidak mustahil mereka dihukum bunuh kerana dilihat menentang ajaran agama dan kepercayaan yang telah lama diyakini. Dalam edisi khas kali ini, Tangkap Tayang akan mengubah pendekatan penyampaian. Kami akan menyiarkan bahan bacaan secara visual agar lebih mudah difahami dan dihayati berbanding membaca buku yang mungkin membosankan bagi sesetengah orang. Siri ini akan membawa anda menyelami kisah-kisah menarik tentang tokoh-tokoh bijak pandai dunia dalam bidang fizik dan falsafah alam semesta. Dan untuk episod pertama, Tangkap Tayang memperkenalkan seorang tokoh yang luar biasa. Thales of Miletus. Thales of Miletus, seorang ahli falsafah, ilmuwan matematik, astronomi dan juga seorang negarawan Yunani yang berasal dari kota Miletus. Menurut catatan barat, Thales merupakan manusia pertama yang berani mempersoalkan hukum alam semesta dan segala isi kandungannya. Beliau tidak menerima bulat-bulat bahawa bumi ini sekadar dihuni oleh air, udara, api, angin, tumbuhan, haiwan dan manusia. Bagi Thales, semua itu hanyalah fenomena, iaitu sesuatu yang dapat dihayati dan memiliki maksud tertentu. Perkataan fenomena berasal daripada bahasa Yunani, merujuk kepada peristiwa atau kejadian yang dapat diperhatikan dan difahami. Dan di sinilah bermulanya revolusi pemikiran. Thales pernah bertanya, dari manakah datangnya segala hal yang berbeza dan beraneka ini? Apakah asal-usulnya? Pertanyaan ini yang dilontarkan sekitar tahun 624 hingga 547 sebelum Masihi. Persoalan Thales bukan sekadar retorik, ia menjadi pencetus kepada lahirnya penyelidikan dan pemeriksaan yang berterusan. Pertanyaan demi pertanyaan yang timbul daripada pemikiran Thales dikenali sebagai pertanyaan signifikan, iaitu pertanyaan yang penting, bermakna dan cukup besar untuk diberi perhatian. Sebagai contoh, apabila manusia mula mengenali zarah seperti proton, elektron dan neutron, mereka terpinga-pinga apakah itu elektron, dari mana ia datang, bagaimana ia wujud dan apakah kegunaannya. Semua persoalan ini berpunca daripada keberanian Thales untuk bertanya dan tidak menerima sesuatu secara membuta tuli. Selain merumuskan pertanyaan signifikan, Thales juga pernah meramalkan fenomena gerhana bulan dan ia satu pencapaian luar biasa pada zamannya. Warisan Thales bukan sekadar pada ilmu, tetapi pada keberanian untuk bertanya, untuk mencabar norma, untuk membuka jalan kepada pemikiran saintifik yang akhirnya membentuk dunia pemikiran moden yang kita kenali hari ini. Ikuti channel Tangkap Tayang seterusnya untuk mengenali lebih ramai tokoh bijak pandai yang telah mengubah cara kita melihat dunia. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk terus bersama dalam pengembaraan ilmu yang penuh inspirasi.